Ui, lawa gila. Okay, ni lampu dia. Alamak, nampak compact gila. Dan dia punya ni cantik. Okay, dia punya ni cantik. Honeycomb dia cantik dan nampak premium. Yang ni PHEV. Exhaust kat sini dia color metal grey. Metal grey. Ni dia running light dia. Sini. Ini lampu utama dia kat sini. Okay, wow. Ini tayar dia. Guna Bridgestone ini sebab dia PHEV, dia punya sport rim macam tu. Okay, hybrid EV dan dia ada kamera 360 sini. Kat atas tu dia ada ADAS. 5 tahun 5 service package. 5 tahun 5 tahun warranty, 5 tahun service package. Hybrid dia 5 tahun. Okay, itu bateri 10 tahun ke? Okay, ini harga dia dekat Thailand 1 juta. Lebih kurang dalam 115,000 ke 120,000. Okay, dia guna button macam expander. Okay, ni kau nampak ni. Dia guna macam ni lah. Punat ni. Rare. Okay, atas hitam. Jadi dia macam nampak floating kat sini sepatutnya. Okay, ni plastik. Okay, ni besi. Kaca. Okay, ready sampai ke belakang. Oh yo, ini dia punya pandangan lampu belakang. Serius cantik. Okay, ni lampu dia. Semua dah LED guys. Okay, sensor ada 2 kat belakang. Oh, sensor ada 4. Ni reflector. Okay, bawah tu exhaust 1. Okay, kamera kat bawah tu. Okay, ni dia punya spoiler belakang. Asing Oh sorry, dia ni asing. Sekali kot. Okay, ni lampu brake ketiga, shark fin. Ini dah macam F1 punya style. Oh lama. Minyak dia kat sini. Jom kita masuk bahagian dalam. Okay guys, dia dah ada power boot guys. Okay, yang ni dapat power boot Nampak tu, tapi tinggi sangat Serius tinggi, aku 170. Aku rasa dia tinggi tapi dia boleh setting ni. Okay, aku rasa dia boleh setting. Ni dia punya boot space besar gila. Ada lampu satu kat sini. Ada penyangkut kat sini. Alright. Tu dia macam expander. Oh, dia ada ni lah. Oh, lama. Okay, bawah ni. Okay, tak ada tayar spare. Tapi dia ada compartment ni dengan kit. Situ. Oh, ni bateri hybrid dia kot ni. Okay, 12 volt bateri dia. Ada lagi? Tak ada kot ni. Tak ada kot. Jom kita tengok bahagian dalam. Okay, kita kunci. Kita tutup. Agak laju lah. Tak slow sangat. Agak laju. Serius cantik lah. Cuma engine lah. Okay, engine dia satu. Okay, dia punya engine 116 PS. Okay, 107 PS. Ni dia punya ni. Bacaan engine 24.4 km per liter untuk HEV punya 1.6 Maybach Dodge. Ini yang ni dia punya minyak dia jimat lah 24.4. Ni harga dia guys. Okay, jom kita tengok dalam. Okay, dia ada ni dah. Okay, blind spot monitoring. Okay ni dia macam BMW. Oh, okay, lebih kurang ni. Kalau duit Malaysia 142 Okay, dia guna konsep ni lah guys. Macam Mercedes lama. Oh, ini ada kesan-kesan macam ni. Yang dia ada fabric kat sini. Twill dia nampak premium. Yang ni ada piano black. Ada sikit macam carbon fiber kat sini. Yang ni nampak premium. Ni soft touch. Ni hard touch. Dia punya speaker Yamaha. Okay, ni dia ada lampu kat sini. Ni seat dia. Okay, dah guna elektrik. Seat nampak cantik, mewah. Jom kita masuk dalam. Okay, ni dah LED, full LED. Ini pun sambung dengan LED. Ini fabric cantik gila dengan jahitan asli. Ini color tukar banyak tone hitam, fabric, cream. Kemudian color ni pula beige. Kemudian color hitam balik. Ada damper. Ini physical button, nice. Nampak mahal, nampak Mitsubishi. Ini lebih kurang macam expander baru, lebih kurang. Okay, ni aircon punya ni controller.
Okey, nampak cantik, ada warna silver-silver kat sini. Okey, yang ni nampak tu, Yamaha. Okey, kabin atas hitam guys. Ada tempat sunglass. Okey, ni lampu dah nampak macam premium, masih lagi mentol ni tak silap aku. Okey, kat sini ya ada lampu guys. Ada lampu dan nampak mewah kat sini. Okey kot. Dengan harga dia aku rasa macam masuk akal lah. Okey, ni boleh buka bonet kat sini, kontrol. Yang ni kosong. Okey, ni boleh letak barang lagi sikit. Okey, 12 volt power outlet. Satu USB-C, USB-A. Ni gear knock dia, nampak premium. Cuma itulah dia macam matte punya ni, macam getah. Dia soft sikit ni. Okey, nampak murah, ada juga. Okey, ni parking. Electric parking brake, auto hold, drive mode. Ni okey, dia punya on off kat sini. Dua cup holder kat sini. Kat sini ada charging. Okey, charging. Okey, armrest dia dalam. Okey, dan mewah juga. Okey, alright, jom kita pergi ke bahagian belakang guys. Okey guys, ni bahagian belakang. Ui, agak luas. Agak luas kaki. Tengok ni banyak. 1, 2, rasa 2,5 hingga 3. Okey, sejengkal macam ni. Kaki boleh masuk dalam tu. Ada aircon vent kat belakang. Kat belakang ni ada satu USB-C, USB-A. Poket ni dia keruk ke dalam sikit. Ada poket kecil kat atas ni. Sama juga kiri kanan. Lampu bukan LED ni. Bukan LED. Aku pun macam mentol macam LED sebab dia kekuningan sedikit tapi nampak premium. Door dia macam ni, sama dengan depan. Cuma dia tak ada yang fabric tadi. Ini piano black, ini soft touch. Okey, yang ini boleh turun. Okey, yang ni boleh turun. Okey, dia turun tapi dia tak hanging Dia ada benda ni. Jadi masih lagi okey lah. Kerusi belakang pun nampak premium. Cuma aku membayangkan aku dia macam Alza kot punya seat design dia lah. Okey, ini pandangan dia agak besar jadi agak menutup sedikit pandangan korang. Ini pandangan kokpit korang guys. Okey, exhaust HEV. Okey, belakang ni dia punya sound system dia Yamaha juga. Okey, cantik.